Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni macam biasa channel aku memaparkan spek yang ada buat dekat dekat bengkel aku. Macam ni hari ada Honda Wave 100. Dia masuk apa? Dia sebelum pun memang dah 4 bal lah. Cuma nasib sedikit tidak menyebelahi lah. Benda-benda lain tak ada masalah. Bila head block semua tak ada bocor. Kalau kau ingat aku ada post pasal head 4 bal selalu bocor tu. Sekarang ni dia dah tak ada bocor. Cuma dia punya masalah satu lah. Masalah dia grand sub dia putus. Jadi dia tukar grand sub baru. Tapi spek masih kekal lah. Grand sub tu dah jack lah. Dia akan tukar grand sub baru dan pasang injection lah dekat 4 bal dia. Okay, kejap lagi aku tunjuk grand sub yang putus tu. Ni grand sub dia sebelum ni dia pakai ni Wave 125 PMP EFI tapi road 103 lah. Tapi dia tukar grand sub baru. Grand sub menggunakan IKK lah. IKK Wave 125 Jet 4 road 97. Nampak? Ini yang lama punya grand sub. Lama kat lah dia pakai. Daripada spek 60 bawa ke spek 65 baru patah. Okay. Sebelum ni dia guna spek 60 head block standard. Lepas tu grand sub ni juga. Lepas tu dia masuk road 103 tapi masih lagi grand sub ni juga. Grand sub W125 PMP EFI. Pakai daripada start buat tu memang heat leaking je. Tapi kita buat balik sampai dia elok lah. Sampai dia elok. Bila dah elok, gearbox pula problem. Dia punya ketam gear rosak. Dan last kali ni patah. Bila ni patah, dia tu lah tukar grand sub baru lah. Grand sub baru sana. Grand sub tu grand sub IKK Jack 4 road 97. Okay, kejap lagi kita tengok barang-barang. Ni antara barang-barang yang dia nak pasang lah. Tapi sekarang pun cerita yang pasal ni macam biasalah. EFI main engine tak banyak apa benda pun. Cuma barang-barang ni upgrade daripada wiring carburetor ke injection lah. Itu je. Nanti aku tunjuk satu-satu barang ni apa. Okay, untuk fuel pump dia menggunakan Y15 ni. Ni berapa bar ni? 3.5 bar ni. Y15. Tapi bila kau dah welding dekat apa, dekat tapak tu, dekat Wave 100 punya tangki, ni tak boleh pakai lah. Kena buka lah bahagian ni. Bahagian pelampung minyak tu kena buka lah. Baru dia boleh masuk elok lah. Okay, tapi tangki belum siap lagi. Tangki dah welding lah, tapi belum siap lagi. Lepas tu dia ada wiring. Wiring kalau dengan aku, memang aku bagi tag ni sekali lah. Senang kau nak pasang sendiri, senang. Fuel pump ke apa ke, dia ada bagi tahu lah jenis-jenis motor macam ni. Merah, pulsar. Aku akan tagging lah benda-benda ni. Yang ni dia ada negatif body semua. Yang ni kat body. Kalau jenis wiring yang macam ni, memang aku akan bagi tagging lah. Tagging jadi senang. Yang ni coil plug. Yang ni apa yang ni injector. Semua akan aku bagi tagging lah. Okay, ni one set wiring. Wiring ni converter je. Wiring lama yang dekat motor tu memang pakai. Dia menggunakan rectifier Y15. ECU dia pakai lain sikit lah. ECU pakai RS lah. Tapi dia punya jajan banyak pakai Y15 lah. ECU dia pakai RS. Fuel pump pakai Y15. Total body pakai Y15. Injector Y15. TPS Y15. Rectifier Y15. Total body semua Y15 lah. Lepas tu sensor-sensor pun kebanyakan Y15 lah. Okay, inilah jenis ni wiring dia. Tapi dia punya bahagian magnet ni dia punya trigger ni dah buat Honda RS ni lah. Biasalah benda ni benda kacuk. Aku tak reti sangat nak baca. Aku tak ukur pun Y15. Kebanyakan dia orang ukur Y15. Tapi macam aku
Aku ukur Honda RS ni lah. Ini magnet standard lah. Magnet standard EFI trim. Okay, macam grand stop Sekejap. Okay, grand stop macam biasa. IKK Wow. IKK Racing Super Turbo. Yang ni stroke dia 65.9 lah. Okay, dia punya bearing guna 6205 lah, kiri kanan. Ni korang faham lah. Yang ni untuk yang PMP tu. Boleh tengok lah. Kalau nak tigu macam ni. Washer bawah ni 3M5 atau 3mm. Cantik-cantik lah, just nice. Tapi yang ni kena potong lah. Apa masuk lah. Okay. IKK Super Turbo. Grand Sub IKK. Macam biasa pin-pin ni semua dah balancing. Aku memang aku tap balik lah. Ni tap walaupun apa jenis brand pula. Tapi kalau untuk EFI lah. Kalau macam Y apa semua tak ada kot. Tengok juga lah. Okay, yang ni dia punya tu ketam gear. Ketam gear ni sebab dia punya ni dah makan. Ni dia dah makan. Buat mana? Ni. Boleh tengok. Buat. Dah makan dia punya ni. Dia punya ni nampak fokus tak? Ni. Buat. Dah makan jadi aku tak ada tukar one set pun. Tukar ketam ni ya. Tobaki, brand Tobaki ada jual ketam ni. Nanti aku tunjuk lah. Kalau siapa tak tahu macam nak tukar, aku tunjuk lah video. Okay, untuk sensor-sensor dia macam ni, coolant temperature sensor ni dia guna NLK. Injector SP. Okay, nampak injector SP. Dia punya TPS S1R. Yang ni barang gua. Barang-barang ni holder ni semua tu. Okay, yang ni dia punya fuel pump bracket. ECU Supremo lah. Tapi RS ni lah. Nampak RS. Ada RS yang mana dia? Ni RS. Dia okey lah ECU ni. Pada aku nice lah. Sebab aku pun dah banyak pakai. Boleh je tune. Pada aku cuma perbezaan dia brand-brand lah. Supremo datang ada kabel mode, kabel tune. Lepas tu ni lah ECU dia, software. Cuma beza dia yang ni yang ni tak tahu, yang ni boleh quick fit betul. Rasa aku tak boleh kot. Tapi boleh pakai lah. So far brand ni aku ada pakai, tak ada masalah bagi aku. Supremo dia pun buat dah elok je. Tengok pada masing-masing lah. Ada duit lebih pakailah Umar Racing ke Eraser, Fuel Tech ke. Kalau banyak duit. Kalau tak banyak duit kau pakailah harga yang 200-300 tu sudah. Itu pun okey. Untuk total body dari brand SWR ni lah 34mm. Dia sebenarnya injection ni yang korang rasa banyak tu sebab apa ke tu lah. Sebab yelah, dekat throttle body ni pun dah banyak cerita dia. Throttle body dah sekian harga. Lepas tu jajan-jajan dia, injector bracket, injector gasket. Lepas tu dia punya TPS. Jadi banyak hal lah kat situ. Satu barang ni dia pergi banyak tu pasal kadang-kadang bukan semua orang mampu untuk convert injection. Sebab injection kadang-kadang ada benda-benda yang
yang kau kena buat luar daripada kotak pemikiran lah. Macam wiring, macam contohlah aku nak pakai ECU RS. Daripada trigger RS standard tu, aku kena mesin balik. Mesin nak kena baca pakai dial. Tapi adaptasikan dekat EFI Dream. Baru dapat macam ni lah. Jadi ni yang jenis untuk RS lah. Ni macam biasa lah, heat petak. Lepas tu dia ada kabel ni. Yang ni yang aku cakap, pelampung kena buka daripada yang asal, sebab nanti dia kelanggar tank. Yang ni dia punya apa ni, rectifier Y15 ni. Nanti bab coil tu, dia punya coil kena masih lagi pakai Dream punya, tapi kena buat full wave punya wiring lah. Kena buat full wave punya wiring. Pandai-pandai lah. Sebab wiring ni aku tak boleh nak bagi tahu dekat. Nanti siapa yang faham full wave full wave lah. Dia punya wiring untuk coil tu. Yang ni dia punya FI punya coil plug, tapi yang original lah. Y15 ke MVAR semua lebih kurang sama. Okey, yang ni dia punya pipe. Andai kata pipe ni besok tak cukup panjang, yang ni aku akan custom ni. Custom bubuh klip kalau tak cukup panjang lah. Kalau cukup panjang tak payahlah. Sebab masing-masing kadang-kadang dia ada beza tau. Sebab kadang-kadang aku ambil kepala ni je. Nak pakai kepala ni je. Nanti pipe tu mungkin custom dekat lain. Sebab keadaan kedudukan tangki tu jauh daripada total body. Dia akan kau kena custom lah. Okay. Kejap lagi aku nak pasang dia punya enjin tu. Dah pasang, tutup. Mana sempat malam ni lah. Tak ada, nanti kita sambung lah. Bila barang dah sambung nanti tangki dah siap aku tunjukkan. Okay. Aku nak tukar ni dulu Yang ni dulu. Kau tengok lah. Kalau nak belajar buka ni, boleh tengok lah. Buat play Haris. Kucing ni main ni. Ini play tajam ni. Mula kalau kau nak buka benda ni, kau kena keluarkan klip ni. Kena keluarkan klip ni. Apa ni magnet? Kau dah keluar kan, kau kena tarik ni magnet ni. Dalam ni ada magnet ni. Dalam ni ada pin ni. Ni kena tarik pakai magnet lah. Dalam ni ada pin. Yang ni kau kena tarik pakai magnet Macam biasa aku tarik pakai magnet. Kau dia boleh keluar. Keluar. Ni. Okay. Dia atas bawah sama lah. Masuk dari sini. Okey. Masuk. Pin tu masuk balik. Nampak? Kau tekan dia masuk benda ni. Nampak ni. Dia dah masuk, tekan ni. Dia macam ketat sikit, tapi dia boleh masuk. Nampak? Ni kalau dah masuk, tinggal tekan ni. Tu. Nampak? Dia takkan tercabut ni. Dia memang ada macam ni. Tapi yang ni kau kena ketip sikit lah. Yang lagi satu ni pun sama kat dia. Dia boleh masuk ni. Ni aku dah buka ni. Masuk. Nampak longkang tu. Masuk.
Kau naik dah sikit, dia boleh masuk base. Nampak? Tu dah masuk base. Nampak kan? Okay, dah masuk habis. Lepas tu baru masukkan klip macam ni. Lepas tu kau tekan dah masuk. Tekan. Tu. Jadi dua-dua dah masuk, nampak? Dah masuk. Ni pun dah masuk. Dah baru. Ada orang tu mungkin nak, sebab kalau tukar ni saja tak adalah mahal sangat kos dia. Yang ni saja RM20, RM30 dapat. RM20, RM15 berapa? RM20, RM20 lebih lah. Kalau beli one set ni berapa? RM60, RM70 kan. Kalau kat online. Tapi body ni masih still lagi original. Cuma yang ni lah kita tukar dia punya ketam. Okay, yang ni ketam lama. Dia punya spade. Ni dah tukar spade baru. Okay. Kejap lagi aku nak pasang dekat enjin ni. Okay, aku dah start pasang. Ni gearbox ni dia pakai gearbox apa tak silap aku. Ada tu gearbox Leo ke apa gearbox ni. Bawa lah. Yang mana apa itu? RM20,000. Kau kenal? Ini berapa? Yang ni mah 500, yang itu murah. Yang itu 2,5. Ya. Sebentar itu. Ini kan welding lah, bagi dia macam Y. Tak masuk. Dapat yang punya modal sini. Tak masuk mana. Jangan penting. Penting ni orang apa kan dia ambil masuk, tekan tak cukup aku. Kalau dia, kalau jadi balik tak. Jadi mana welding. Jadi. Ini macam dia. Kau dia boleh. Kau biar kau ni. Ada ni. Ini potong. Ini ini juga. Yang tu. Boleh tu ada yang sana dia. Yang tu. Boleh. Bulan. Tak tu ini beli tahun 2017. Mana? Ya, balik tu boleh. Oh, sini. Saya tahu. Sini. Sini lagi ni. Ini kamu mesti dulu sini. Oh ya. Ada berapa? Daripada aku buat tahun ini dia tinggal. Ni dia pakai kosong. Banyak tak? Dia. Ambil. Nah, tadi berapa? Okey, untuk enjin ni aku pasang sampai sini tu sebab sebenarnya yang ni tak ada fokus pun dekat enjin ni, cuma sebab enjin tu kau boleh tengok episod-episod aku yang sebelum ni ada je. Cuma nak bagi tahu lah. Macam bengkel aku ada je buat FI, tapi cuma makan masa lah. Sebab memang nak buat wiring tu memang makan masa lah. Sekarang ni pun kalau tak silap aku yang siapa R&D Y Motor kan dah ada R&D yang one set tu. Aku rasa yang tu lebih bagus kot, sebab dia dah beli siap, dia dah ada tangki apa semua kan. Kalau macam kat aku, tangki semua custom, iaitu
kebanyakan yang dia orang buat isu Y15 kan. Macam aku buat isu RS, sebab sebelum ni pun aku belajar guna isu RS. Jadi nanti kita akan pasang lah bahagian-bahagian head. Sebab yang ni bahagian-bahagian yang lain, sebab yang ni aku ada nak modify sikit, tak nak bagi dia selalu clash, selalu miss gear. Kawasan ni nanti aku nak kena welding ni, nak bagi dia melekat. Welding. Jadi dia masuk gear tu dia tak banyak free, dia tap terus masuk kan. Sebab dah pakai kelarangan kan. Okey. InsyaAllah bila barang lain yang dah sampai, bila barang lain dah ada, besok aku akan bagi tahu dan review ke apa ke, ataupun aku sambung pasang, sebab macam tangki dia belum siap lagi welding. Sampai sini je dulu episod yang ni. InsyaAllah kita akan sambung di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.